Ibu ayah dilarang untuk menggunakan duit anak-anak kerana itu adalah hak mereka. Pesan guru saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, untuk mengelakkan kita terguna duit raya anak-anak, maka berbaloi tuan-puan alihkan terus duit raya mereka ke dalam bentuk emas. Ini adalah contoh emas 1 dinar emas, harganya sekarang sekitar RM2,000. Jika anak tuan-puan yang ada simpanan duit raya yang banyak, tuan-puan takut terguna, maka cepat-cepat alihkan simpanan mereka ke dalam bentuk emas. Cara termudah untuk menabung emas untuk anak-anak tuan-puan boleh bermula buka akaun emas Gap Junior. Tuan-puan boleh menabung emas sikit-sikit untuk anak-anak. Pak Bigo membenarkan tuan-puan menabung emas serendah RM100. Bahkan kalau tuan-puan ada simpanan yang lebih banyak untuk dana pendidikan anak-anak, silalah menabung di akaun emas Gap Junior. Jika tuan-puan ada 5 orang anak, tuan-puan boleh buka 5 akaun untuk ke-5 anak tuan-puan, dan tuan-puan boleh monitor akaun emas anak-anak. Ini antara kaedah yang berkesan untuk simpanan anak-anak tuan-puan tak mudah bocor. Bahkan emas secara purata meningkat 10% setiap tahun. Bahkan pada tahun lepas saja, emas dah naik melebihi 25%. Tak boleh berlanjut pas simpanan emas, saya ada pinkan video di bahagian atas cara nak bermula menabung emas. Jadi jangan rungsing kalau tuan-puan ada cabaran nak menabung duit raya anak-anak. Cara yang termudah, termurah dan terpantas adalah kita menabung aset harta untuk dana pendidikan mereka.